Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya Cikgu Masita Hayati dari Sekolah Kebangsaan Rumbia Melaka, Guru Bahasa Melayu tahun 2 anda pada hari ini. Adakah kamu sudah bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini? Bagus. Murid-murid, pada hari ini cikgu akan menerangkan kepada kamu aspek tata bahasa iaitu kata tunggal, kata dasar, kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat mengenal pasti kata tunggal dan kata dasar. Kamu dapat mengenal pasti kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Dan kamu dapat membina 5 ayat mudah berdasarkan kata tunggal, kata dasar, kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Murid-murid, pernahkah kamu mendengar lagu Chan Mali Chan? Sebelum kita meneruskan pelajaran, apa kata kita nyanyi lagu Pasukan Barisan Hadapan ini menggunakan melodi irama Chan Mali Chan. Jom nyanyi bersama cikgu. Di mana dia tentera dan polis kita, tentera dan polis kita menjaga negara. Itulah dia tentera dan polis kita, tekun berkawal tanpa fikirkan masa. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Oh Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Di mana petugas kesihatan kita? Petugas kesihatan ada di hospital. Itulah petugas kesihatan kita, merawat orang sakit dengan semangat kental. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Oh Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Wah, pandai sungguh kamu menyanyi. Tahniah semua. Murid-murid, cuba kita lihat sekali lagi seni kata lagu tadi dengan teliti. Cuba kamu lihat perkataan yang diwarnakan dengan warna merah seperti tentera, polis, negara, hospital dan orang. Seterusnya perkataan yang diwarnakan dengan warna biru seperti menjaga, berkawal, fikirkan dan merawat. Apakah makna perkataan ini? Bagus. Perkataan yang berwarna merah ialah kata tunggal, manakala perkataan yang berwarna biru ialah kata dasar yang telah ditambah imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Mari cikgu terangkan kepada murid-murid dengan lebih jelas lagi. Kata tunggal ialah satu perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan serta mempunyai makna. Contohnya seperti dalam seni kata lagu tadi, tentera, polis, negara, hospital dan orang. Kata tunggal boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif dan kata kerja. Cikgu pasti kamu telah pun mempelajari apakah dia kata nama, kata adjektif dan kata kerja, bukan? Seterusnya, mari kita lihat apakah kata dasar. Kata dasar ialah perkataan yang mempunyai makna serta boleh menerima imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contohnya seperti dalam seni kata lagu tadi, menjaga, berkawal, fikirkan dan merawat. Yang telah diwarnakan dengan warna merah sudah pastilah imbuhan dan yang berwarna biru ialah kata dasar.
Untuk lebih jelas lagi, mari cikgu terangkan. Cuba murid-murid lihat gambar-gambar ini. Kasut, bola, cat. Ini ialah kata tunggal yang tidak ditambah sebarang imbuhan. Kata tunggal ini juga ialah dari golongan kata nama. Cuba lihat gambar ini pula. Beratur, kata dasarnya ialah atur, ditambah imbuhan awalan ber, jadilah beratur. Memasak, kata dasarnya ialah masak, ditambah imbuhan awalan me, jadilah memasak. Dan bulatan, kata dasarnya bulat, ditambah imbuhan akhiran an, jadilah bulatan. Untuk lebih memahami penggunaan kata tunggal, mari cikgu tunjukkan kepada kamu contoh ayat menggunakan kata tunggal. Cuba lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Bagus, ini ialah sebuah buku. Warna apakah buku ini? Ya, warna merah. Mari lihat dua contoh ayat yang cikgu telah bina ini. Buku itu warna merah. Buku merah itu saya punya. Oh ya, jangan lupa murid-murid, pastikan kamu menulis huruf besar pada setiap huruf pertama perkataan dan diletakkan tanda noktah pada setiap akhir ayat. Cuba lihat gambar ini pula. Gambar ini kelihatan seseorang sedang minum air kotak. Sedapnya. Mari kita lihat dua contoh ayat yang cikgu telah bina ini. Adik minum air kotak apel. Adam sedang minum air kotak. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat apakah itu kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Kata berimbuhan awalan ialah perkataan yang mempunyai imbuhan pada awal kata dasar. Contoh imbuhan awalan seperti me, mem, men, meng, menge dan ber. Kata berimbuhan akhiran pula ialah perkataan yang mempunyai imbuhan pada akhir kata dasar. Contoh imbuhan akhiran seperti kan, i dan an. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat jadual ini di mana kata dasar yang telah ditambah dengan imbuhan awalan. Kata dasar jadi ditambah imbuhan awalan men, menjadi. Kata dasar jalan ditambah imbuhan awalan ber, jadilah berjalan. Kata dasar gantung ditambah imbuhan awalan meng, jadilah menggantung. Kata dasar bantu ditambah imbuhan awalan mem, jadilah membantu. Kata dasar lompat ditambah imbuhan awalan me, jadilah melompat. Dan kata dasar lap ditambah imbuhan awalan menge, jadilah mengelap. Seterusnya, mari kita lihat jadual ini pula, di mana kata dasar yang telah ditambah dengan imbuhan akhiran. Kata dasar fikir ditambah imbuhan akhiran kan menjadi fikirkan. Kata dasar bulat ditambah imbuhan akhiran an menjadi bulatan. Kata dasar amat ditambah imbuhan akhiran i menjadi amati. Kata dasar dapat ditambah imbuhan akhiran kan menjadi dapatkan. Kata dasar jamu ditambah imbuhan akhiran an menjadi jamuan. Kata dasar hormat ditambah imbuhan akhiran i menjadi hormati. Murid-murid, untuk membina ayat yang lengkap, sempurna dan gramatis, penggunaan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran pada sesuatu kata dasar amat penting.
Mari kita lihat contoh-contoh ayat yang menggunakan kata berimbuhan awalan. Gambar ini menunjukkan dua orang rakan baik sedang membaca buku. Kata dasarnya ialah baca, imbuhan awalannya ialah mem. Jadilah membaca. Contoh ayat, Dani dan Farid sedang membaca buku. Hobi Dani dan Farid ialah membaca buku. Sekarang mari kita lihat pula contoh-contoh ayat yang menggunakan kata berimbuhan akhiran. Kata dasarnya ialah tari. Imbuhan akhirannya ialah an. Jadilah tarian. Contoh ayat, penari itu sedang menari tarian zapin. Lina dan Akil ialah peserta pertandingan tarian. Baiklah murid-murid, nampaknya kamu semakin faham dan jelas tentang apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Kini giliran kamu pula untuk membina 5 ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang cikgu akan berikan. Sudahkah murid-murid bersedia? Bagus. Masa diberi ialah 30 saat untuk kamu membina ayat. Aiskrim. Ini ialah kata tunggal. Tentu kamu boleh membina ayat ini. Mudah bukan? Bagus. Tahniah murid-murid. Boleh kamu kongsikan ayat kamu kepada cikgu? Mari cikgu kongsikan ayat cikgu pula. Arif sedang makan aiskrim. Menyanyi. Kata dasarnya nyanyi. Imbuhan awalan me. Bagus. Tahniah murid-murid. Ayah saya pandai menyanyi. Beratur. Kata dasarnya atur. Imbuhan awalan ber. Bagus murid-murid. Orang ramai sedang beratur di pasaraya. Makanan. Kata dasarnya makan. Imbuhan akhiran an. Bagus. Kita hendaklah makan makanan yang seimbang. Pakaian. Kata dasarnya pakai. Imbuhan akhiran an. Bagus. Abang memakai pakaian sekolah baharu. Syabas dan tahniah murid-murid. Kamu sangat hebat dan bersemangat. Baiklah, nampaknya kita sudah pun berada pada hujung sesi pelajaran. Sebelum itu, pastikan kamu telah faham dan mengetahui apakah itu kata tunggal, kata dasar, kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Sebelum itu, cikgu ingin sampaikan serangkap pantun untuk anda semua. Melur kemboja, indah di taman, hadiah putera, buat si dara. Kata tunggal, kata dasar dan juga imbuhan. Binalah ayat dengan lengkap sempurna. Sampai kita berjumpa lagi dan selamat belajar.